kifarah. Bak dosa pahala. Banyak orang duk berubat, habis beratus ribu, berpuluh ribu, makan macam produk makan tak sembuh. Tapi dia pun lupa tengok. Kena ingat, penyakit kalau disebabkan kerana kafarah, tak ada ubat bumi yang boleh makan. Yang pertama, tolong tengok. Siapa ada mak dan ayah dulu, balik pergi minta ampun, minta maaf kat mak bapak, kat adik-beradik, kat jiran-jiran, kat kawan-kawan. Takut penyakit atau musibah yang kita kena tu bukan kerana masalah fizikal. Masalah langit. Satu Mufti Brunei, dia buat buku Perubatan Langit dan Bumi. Jadi kalau penyakit kerana kifarah, ada herba boleh makan? Tak ada. Dia kata, terima. Ubat dia ada kat mak dia. Kalau dia fikir apa yang aku buat. Kan? Minta ampun, minta maaf setiap hari. Kan? Kemudian, tolong amalkan sedekah setiap hari. Waktu yang paling afdal, ba'da subuh. Mai sembahyang subuh, pagi di surau ni, lepas main subuh, bagi salam kanan, bagi salam kiri, buat keluar duit. Allah tak tengok banyak. Allah tengok sesuatu yang sikit. Sikit itulah istiqamah. Nak istiqamah. Istiqamah itulah karamah. Karamah insaniah. Sebelum kita bubuh duit, pastikan niat dulu. Ya Allah, aku niatkan pada sedekah ni, sembuhkanlah penyakit aku. Baru masukkan duit. Sebab tu, nak laris berniaga, sedekah setiap hari. Tak mau bagi ada benda gangguan, sedekah setiap hari. Nak bagi Allah angkat penyakit, sedekah setiap hari. No?